Mana kena? Tunggu tu. Tak pasti sama ada ini ibu ke tak. Cuma yang menjadi yang tak best sikit, kehadiran banyak sampah. Nampak ni sampah, dan ni gajah. Haiwan liar ni sepatutnya takut dengan manusia, tapi disebabkan perbuatan seperti ini yang anda nampak kat belakang ni, haiwan ni dah jadi tak takut manusia. Dan sebab itulah juga haiwan ni akan sentiasa berhenti kat tepi jalan dan akan cuba menangkap ataupun cuba meminta, dan kadang-kadang bersifat agresif sebab dia dah tak takut manusia. Kalau sebelum ni nampak manusia dia akan lari, tapi disebabkan manusia memberi makan pada dia dan dia akan jadi tak takut pada manusia. Tengoklah macam-macam masalah. Tengok ada motor nak lintas, ada harapan akan kena langgar. Tengok bukti di depan mata.